Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan kajian kami. Kami memilih soalan ketiga, iaitu nilai sosial seseorang individu dibentuk oleh dua aspek utama, iaitu biologi dan budaya. Bincangkan bagaimana kedua-dua aspek tersebut membentuk nilai sosial masyarakat dengan mengambil contoh masyarakat tempatan secara spesifik. Di sini saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 8 orang ahli seperti yang dipaparkan di slide bahagian kiri. Ahli pertama, Anafisha binti Jasni dengan nombor matrik C24A2675. Tuan Izzat Daniel bin Tuan Sabri C25A3431. Nur Anissa Dania binti Zamri E24A3231. Patricia Alia binti Badrun C24A2672. Muhammad Zikri bin Abu Bakar J23A0711. Nur Adriana Patricia binti Muhammad Khairi C24A2639. Fatin Nur Afiqah binti Zulkifli C24A2611. Dan yang terakhir, Muhammad Syafiq Aiman bin Muhammad Afandi C25A3397. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Patricia Alia binti Badrun, nombor kad matrik C24A2672. Jadi pada hari ini saya akan memulakan pembentangan dengan bahagian pengenalan. Nilai sosial merujuk kepada prinsip, norma dan kepercayaan yang membimbing tingkah laku individu dalam sesebuah masyarakat dan terbentuk melalui interaksi antara aspek biologi dan budaya. Selain itu, dari sudut antropologi, manusia dilihat sebagai makhluk biologi, iaitu sifat semula jadi seperti emosi, empati dan keperluan untuk hidup berkelompok dipengaruhi serta dibentuk oleh adat, agama dan amalan budaya yang diwarisi. Sementara itu, dari perspektif sosiologi, nilai sosial terbentuk melalui proses sosialisasi dalam struktur masyarakat yang melibat institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama dan komuniti yang berfungsi sebagai mekanisme kawalan sosial untuk mengekalkan keharmonian dan kestabilan politik. Dalam konteks masyarakat tempatan di Malaysia, gabungan faktor biologi dan budaya ini jelas mempengaruhi pembentukan nilai sosial seperti hormat menghormati, kerjasama dan tanggungjawab sosial. Isu pertama yang ingin saya bentangkan ialah hakisan nilai sosial tradisional akibat pengaruh globalisasi dan budaya luar. Pada zaman ini, masyarakat khususnya generasi muda terdedah secara meluas kepada media digital seperti media sosial, filem, muzik dan kandungan hiburan dari luar negara. Pendedahan yang berterusan ini secara tidak langsung membentuk cara berfikir, gaya hidup serta tingkah laku mereka. Sebagai contoh, nilai budaya tempatan seperti adab sopan, hormat kepada orang tua dan semangat kekeluargaan semakin menghakis. Kita dapat melihat perubahan ini melalui cara pertuturan yang semakin kasar, sikap individualistik serta kurangnya kepekaan terhadap perasaan orang lain. Budaya luar yang lebih bebas sering dianggap moden dan menarik bagi mereka, manakala nilai tradisional pula dianggap sebagai kolot dan ketinggalan zaman. Selain itu, penggunaan media sosial tanpa kawalan juga menyebabkan generasi muda lebih mengutamakan dunia maya berbanding hubungan kekeluargaan. Interaksi bersemuka semakin berkurangan sekaligus melemahkan ikatan sosial dalam kekeluargaan. Jika situasi ini dibiarkan secara berterusan, ia boleh membawa kepada keruntuhan identiti budaya, jati diri bangsa. Oleh itu, semua pihak termasuk ibu bapa, institusi pendidikan dan masyarakat perlu memainkan peranan yang penting dalam memupuk semula nilai-nilai sosial tradisional.
antaranya melalui pendidikan, teladan yang baik serta penggunaan media digital secara berhemah agar nilai budaya tempatan terus dipelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang. Tekanan biologi dan psikologi yang mengiringi denyut kehidupan moden hadir bagai arus deras yang menguji ketahanan jiwa manusia. Tuntutan kerja yang tidak berpenghujung, bersaing hidup yang kian sengit serta keperluan menyelesaikan diri dengan perubahan pentas telah mencetuskan keletihan emosi dan kepenatan mental yang berpanjangan. Dalam keadaan jiwa yang tertekan, manusia sering sukar untuk menyantuni perasaan lain. Lalu, nilai empati dan toleransi yang suatu ketika dahulu menjadi teras keharmonian sosial semakin berhapus. Oleh itu, akibatnya hubungan sosial menjadi renggang, sikap saling memahami semakin pudar dan nilai kemanusiaan kian tersisih di celah-celah kesibukan dunia. Fenomena ini akhirnya melahirkan masyarakat yang individualistik di mana keutuhan nilai sosial terkorban demi kelangsungan diri dalam model kehidupan yang semakin mencabar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Adana Batrisha binti Muhammad Khairi, nombor matrik C24A2639 akan membincangkan tentang isu yang ketiga. Isu yang ketiga ialah kelemahan fungsi institusi sosial sebagai ejen pembentukan nilai. Institusi sosial seperti keluarga, sekolah dan komuniti sepatutnya memainkan peranan penting dalam membentuk nilai, sikap dan tingkah laku individu sejak kecil. Namun peranan ini semakin melemah seiring dengan perubahan struktur masyarakat masa kini. Pertama, perubahan struktur keluarga seperti keluarga nuklear, ibu bapa tunggal dan keluarga yang kedua-dua ibu bapa bekerja menyebabkan masa bersama anak-anak semakin terhad. Kekangan masa ini mengurangkan peluang ibu bapa untuk memantau, menegur dan membimbing pembentukan nilai seperti disiplin, hormat menghormati dan tanggungjawab sosial. Kedua, institusi sekolah pula berdepan tekanan akademik dan beban silibus yang padat. Keadaan ini menyebabkan aspek pembentukan nilai murni, sahsiah dan pendidikan moral kurang diberi penekanan secara mendalam. Hubungan guru dan pelajar juga menjadi lebih formal sekaligus mengurangkan peranan guru sebagai pembimbing nilai dan teladan kepada pelajar. Selain itu, pengaruh media sosial dan teknologi digital turut memberi kesan besar. Kanak-kanak dan remaja lebih terdedah kepada nilai luar yang tidak selari dengan norma masyarakat tempatan tanpa bimbingan yang konsisten daripada keluarga, sekolah dan komuniti. Mereka mudah meniru tingkah laku negatif yang dilihat di media sosial. Kesimpulannya, kelemahan fungsi institusi sosial ini menyebabkan proses pembentukan nilai sosial menjadi tidak seimbang dan tidak konsisten. Oleh itu, kerjasama erat antara keluarga, sekolah dan komuniti amat penting bagi memastikan nilai murni dapat dibentuk secara berkesan dalam kalangan generasi muda. Cadangan pertama ialah pengukuhan pendidikan nilai bersepadu yang menggabungkan aspek budaya tempatan dan pembangunan sahsiah pelajar secara menyeluruh. Seterusnya, dalam konteks masyarakat Malaysia yang majmuk, kurikulum pendidikan perlu memberi penekanan kepada nilai moral, etika serta tanggungjawab sosial yang sejajar dengan kepelbagaian budaya, agama dan latar belakang kaum. Penerapan nilai seperti saling menghormati, toleransi, kejujuran dan semangat perpaduan harus dimulakan sejak peringkat awal pendidikan, bukan sekadar melalui teori tetapi juga melalui aktiviti kurikulum pembelajaran berasaskan komuniti dan contoh daripada pendidik. Dengan pendekatan ini, sistem pendidikan bukan sahaja berperanan melahirkan individu yang cemerlang dari segi akademik, malah mampu membentuk insan yang berakhlak mulia, beridentiti nasional dan bertanggungjawab terhadap masyarakat serta negara. Cadangan kedua ialah memperluas penglibatan komuniti melalui pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan yang berteraskan nilai kerjasama dan empati.
Penglibatan aktif masyarakat dalam program seperti gotong royong, aktiviti kesukarelawanan dan program kejiranan bukan sahaja dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan selamat, malah berperanan penting dalam mengukuhkan hubungan sosial antara individu yang berbeza latar belakang. Melalui aktiviti gotong royong, masyarakat dapat bekerjasama dalam menyelesaikan masalah bersama, sekaligus memupuk sikap tolong-menolong dan rasa tanggungjawab terhadap komuniti setempat. Aktiviti kesukarelawanan memberi ruang kepada individu untuk membantu golongan yang lebih memerlukan seperti warga emas, kanak-kanak atau masyarakat yang kurang berkemampuan, yang secara tidak langsung menanam nilai empati, keprihatinan dan kemanusiaan dalam diri setiap individu. Selain itu, aktiviti kejiranan seperti sukaneka, perjumpaan komuniti dan program kemasyarakatan dapat mengurangkan jurang sosial serta meningkatkan rasa kebersamaan dalam kalangan penduduk. Hubungan sosial yang kukuh ini penting kerana ia menyalurkan naluri biologi manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi dan membina ikatan sosial secara positif. Apabila naluri ini disalurkan dengan betul, masyarakat akan menjadi lebih harmoni, saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Cadangan yang ketiga ialah memperkasa peranan institusi keluarga dan media dalam pembentukan nilai sosial masyarakat. Institusi keluarga merupakan asas utama dalam membentuk sasiah dan kepribadian individu sejak usia muda. Ibu bapa berperanan sebagai pendidik terawal yang bertanggungjawab membimbing anak-anak melalui contoh teladan dalam kehidupan seharian. Amalan nilai murni seperti hormat menghormati, kasih sayang, tanggungjawab, kejujuran dan disiplin perlu diterapkan secara konsisten agar dapat membentuk peribadi anak yang seimbang dari segi emosi dan sosial. Selain didikan dalam keluarga, media massa dan media sosial turut memainkan peranan penting dalam membentuk nilai dan pemikiran masyarakat. Pada masa kini, pengaruh media amat besar terutamanya terhadap golongan remaja dan belia. Oleh itu, pihak media perlu bertanggungjawab dalam menyiarkan kandungan yang bersifat mendidik, beretika serta selari dengan nilai budaya dan norma masyarakat tempatan. Penyiaran program yang mempromosikan perpaduan, semangat kemasyarakatan dan identiti budaya tempatan bukan sahaja dapat membentuk nilai sosial yang positif, malah mampu mengukuhkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya, nilai sosial masyarakat terbentuk melalui interaksi antara faktor biologi dan budaya serta dikukuh melalui proses sosialisasi dalam institusi sosial seperti keluarga, pendidikan dan agama. Dalam konteks masyarakat Malaysia, fenomena LGBTQ sering dikaitkan dengan perubahan sosial model yang dipengaruhi oleh globalisasi dan media digital. Perkara ini menimbulkan cabaran terhadap nilai sosial tradisional yang berasaskan agama, adat dan norma tempatan. Perbezaan pandangan antara generasi serta pengaruh media sosial turut menyumbang kepada kekeliruan nilai dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda. Oleh itu, pendekatan yang berhemah dan menyeluruh amat penting bagi menangani isu tanpa menjejaskan keharmonian sosial. Peranan keluarga, institusi pendidikan, media dan komuniti perlu digembleng secara bersepadu untuk memastikan nilai sosial terus dipelihara, sekaligus menjamin kestabilan dan kelestarian masyarakat Malaysia.